Saya pulang daripada membeli sarapan pagi, tiba-tiba ketika melalui jambatan tu, saya nampak ada seorang yang saya tak kenali lah. Dia macam tengok motor dia mungkin rosak ke apa. Rupanya kehabisan minyak. Kehabisan minyak. Jadi dia minta saya tolong belikanlah minyak kan. Ketika tu betul-betul tu saya ternampak di bawah jambatan tu ada bunga-bunga warna pink lah. Cantik bunganya gitu kan. Lepas tu kira sempat kau jengah sempat jengah sebab warna pink bunga tu macam menarik sangat tau. Penuh sangat masa tu. Yang kita nampak tadi tak penuh, masa tu penuh. Kan menarikkan sekali. Yang berada yang motor rosak tu pun tengok juga. Tengok juga. Dia tahu aku tak perasan. Tiba-tiba dia macam takut tau. Daripada kat jambatan tu dia tolak sampai ke sana. Ke depan lagi. Dia cakap, bang, kenapa? Aku nak kat sini lah. Gitu lah. Lepas tu, aku beli minyak motor kejap. Cepat kan. Jadi saya pun pergilah beli minyak motor tu kan. Sampai dah beli dalam saya cari botol dulu lah kan. Cari botol, beli. Bila saya kembali kat dia dah makin jauh lah. Dah jauh lagi dah. Lah, kenapa pula? Dia cakap, dia tuang minyak tu, lepas tu saya cakap bayarlah RM3 gitu kan. Sebab ikut botol tu kan, bayar RM3. Lepas tu dia terus pecut laju. Entah dia nampak ke. Tak tahulah, tapi memang daripada kat atas jambatan tu, dia bila nampak bawah tu, bila dia macam takut, dia tolak ke depan sikit, luar daripada jambatan tu. Lepas tu bila saya kembali, dia dah jauh lagi dah. Saudara Yus, dia ada mimpi. Itu yang menariknya, malamnya dia mimpi. Okey, mimpinya macam mana tu? Mimpinya, saya kembali kat situ, nampak situ, tapi biasalah kan. Kira kau pergi kat situ lagi mimpi tu? Pergi kat situ lagi, tapi macam kita masuk rumah orang, kampung orang. Saya bukan dekat jambatan lagi dah, saya dekat bawah gitu dah. Dekat bawah terus? Dekat bawah dah, tapi saya tak gerak lah. Saya pun toleh gitu macam bunga gitu, saya toleh, bunga-bunga tu ada kan, makin banyak. Tapi peliknya saya rasa saya macam, diri saya ni macam penghuni kat situ.